Aina Abdul is just a whole visual punya package lah. Apa yang Aina tonton live tu, okay, that's her. She's a performer. Itu yang saya nampak. Sebab saya melihat Aina Abdul ni bukan sebagai, she's not a person. She's a character yang saya bina dengan tim saya. Whatever saya pergi kerja, I'm being Aina Abdul. Tapi saya habis je kerja, I'm not her anymore. Saya nurut Aina. Cinta palsu bis belakang tabir. Semua buka satu-satu, jujur pedas tapi adil. Dalam bilik semua diam sebab mulut mula berbicara. Show dalam bilik, show dalam bilik, itu dah epic. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam show Dalam Bilik bersama saya Ash, dan juga kali ni host dia berlainan jantina. Jantina. sorry. Kita ada Syarin. So Syarin ni kalau korang nak tahu, dia merupakan seorang writer bulan. Betul. Okay, apa gosip yang latest kali yang you tulis? Kita tak ada gosip. Cerita kita semua indah-indah. Oh, ya ke? Ya, betul betul. Tak tipu Tak tipu. Okay. So macam biasa guys, untuk show Dalam Bilik pada kali ni kita ada selebriti. Betul. A-lister. Dia merupakan seorang penyanyi. Apa lagi Syarin nak tambah? Kalau cakap fashion, orang terus auto ingat dia. Kenapa dengan fashion dia? Fashion dia sangat unik gitu. Unik, ya, betul. Dan awak merupakan seorang peminat tegar. Betul. Saya meraihkan semua penyanyi kat dalam Malaysia ini, dan salah seorangnya adalah penyanyi yang kita undang ni lah. Nampak tak bias di situ Okey, kita bawakan kepada korang Aina Abdul. Hello. Hai, Assalamualaikum. Sihat? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Welcome back Aina to show Dalam Show Dalam Bilik. Terima kasih. Sebelum ni dengar Mak Lasik. Betul. Tapi kita orang ni tak pernah interview Aina. So kali ni mungkin berlainan sikit Betul. Okey. Terima kasih Aina datang ke dalam show Dalam Bilik. Okey, kita terus start lah Aina kan. So Aina, kita dah tahu nama sebenar Aina siapa. Tapi nak tahu dulu Aina bersekolah di mana? Saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Seri Mawar. Okey. Which is dekat Negeri Sembilan. Oh, okey. Dan sekolah menengah di Sekolah Menengah Puteri. Okey. Dekat Seremban Lupa juga. dah sekolah sini. Dah lama kan, biasalah tu. Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri. Puteri. Okey, itu sekolah perempuan saja Sekolah ke perempuan. Perempuan saja. Okey, Aina nak tanya masa zaman sekolah dulu kan. Aina jenisnya orang yang macam mana? Pemalu ke, introvert ke, extrovert ke? Saya sebenarnya seorang yang sangat pemalu. Okey. Sebenarnya kerjaya penyanyi ni bukanlah yang saya idamkan sewaktu kecil. It doesn't register dekat fikiran saya pun, sebab family saya tak ada satu pun yang bidang seni. Jadi saya memang seorang yang pemalu, teramat pemalu. Okey. So zaman sekolah dulu Aina banyak kawan tak? Tak banyak sangat, sebab saya pengawas dulu. Saya pengawas, so mungkin orang susah lah berkawan dengan pengawas kan. Pengawas ni kan macam kerek sikit. Macam diorang nampak pengawas tu macam cikgu kan. Macam ibaratnya. Mungkin tapi Aina aktif tak dekat sekolah dulu? Saya jadi aktif tu apabila dah jenam. Start dah umur 12 tahun tu baru aktif. Sebab time tu baru saya sedar yang saya boleh menyanyi. Saya lambat sikit. Saya punya perjalanan saya lambat sikit. So dah jenam lah. Okey, masa sekolah menengah kan. Okey, itu aktif nyanyian. Kalau aktif macam bidang koko ke, masuk kawat ke, atau sukan ke, sukan ke apa ke. Saya waktu sekolah menengah, sebab umur 12 tahun tu dah mula berani kan. So bila dah masuk sekolah menengah tu, saya memang apa jenis aktiviti yang melibatkan suara, semua saya tapau. Menyanyi, mengaji, public speaking semua kan, bercerita, semua memang muka saya lah selalu dekat dewan tu. Tapi kalau menari pun saya, menari kebudayaan pun saya masuk juga. Tapi kecuali sukan. Sukan memang akak tak boleh. Sampai sekarang pun? Tidak boleh. Saya memang, orang kata apa, bangku apa? Kaki bangku. Tapi kaki bangku selalu main bola, Aina. Orang lain pun tak boleh. Tapi menari boleh. Menari boleh. Itu menari boleh kan? Sebab mungkin biasalah cikgu-cikgu kat sekolah kan macam, kau boleh nyanyi? Aina boleh nyanyi Okay, Aina masuk menari sekali. Dia macam auto, macam budak kebudayaan. Package sekali. Tapi tertarik bila Aina sebut pasal mengaji tu kan. Mungkin tak pernah orang ramai tahu yang Aina pernah mewakili sekolah. Mungkin boleh ceritakan sikit yang yang ini memang, itu pun
surprise juga untuk saya sebab ustazah suruh saya cuba-cuba. Lepas tu macam ustazah kata, Aina boleh lah macam tu. So saya masuklah pertandingan kat sekolah, saya masuk pertandingan tilawah. And saya menang. Wow, okay. Saya menang pertandingan tilawah tu, and then saya wakil sekolah saya pergi ke daerah. Lepas tu kalah lah. Tapi dapatlah merasa jadi orang kata baca dekat tilawah tu. Yang tu ketika usia berapa Aina? Itu waktu saya umur form 1, form 2 macam tu jugalah. Yang mengaji form 3 macam tu. Sepanjang sekolah menengah tu memang saya cuba untuk asah saya punya dalam bidang tilawah. Saya pergi belajar semua, cari qari'ah untuk saya belajar macam mana nak bertaranum. Okey. Tajwid semua tu. Agak serius jugalah waktu tu. Yelah. Semua benda kena belajar lah kan. Betul. Tak adalah sampai daerah. Betul. Dulu kalau sekolah dia sampai negeri kan, paling tinggi sekali kan. Betul. And then daerah, negeri, and then ada kebangsaan. Okay, bila tadi Aina kata Aina tak aktif, okay, kita masuk balik part sukan tu kan. So Aina sampai sekarang tak try lagi pickle? Tak. Tapi saya tak pernah cuba pickleball lagi. Tapi saya banggalah ada 2 orang dah tanya saya nak ajak main pickleball. Mungkin boleh try Aina. Best tu sebenarnya. Saya tak reti lah. Saya main gym. Oh, I see. Okay. Tapi mungkin saya yang in denial kot. Kalau mungkin saya kalau cuba, mungkin saya suka lepas ni. Ya, mungkin. Anda berdua main pickleball ke? Saya kadang-kadang je main. Syahrir selalu main tak? IG story? Tapi saya kutip bola. Tugas tak saya apa, sebenarnya. penting tu. Okay. So, Aina sekolah menengah ambil course apa? Sekolah menengah saya sains, budak sains. Aliran sains. Pandai. Budak bijak. Tapi tidak. Dia punya saya punya keputusan SPM saya tu yang aliran sains semua tak berapa cantik. Saya semua yang bidang lain sebab saya rasa saya salah aliran sebenarnya. Oh, ya ke? Yang itu memang atas Aina sendiri nak ambil atau macam atas daripada segi nasihat parents ke apa ke? Ikut-ikut kawan. Oh, ikut kawan. Dia tengok kan kat sekolah saya tak tahulah sekolah yang lain macam mana, tapi waktu sekolah saya tu siapa yang nak pergi ke aliran sains dengan aliran ada satu lagi apa? Ni accountant dengan sastra. Admat semua. So dia ada dua line. Korang nak beratur kat mana? I macam ikut kawan. Line mana yang lebih famous? Faham? Lepas tu menyesal. Dalam itu yang susah. Sebab tu minat Aina ke mana? Sebenarnya kalau fikir balik saya patut pergi sastra. Okay. Aina, masa kita lupa nak tanya ni. Masa sekolah dulu, mesti cikgu tanya. Besar nak jadi apa? Aina jawab apa masa tu? Saya ikut kawan juga. Saya pengaruh rakan sebaya. Betul lah tu saya nak jadi doktor. Tak yalah. Patutnya jadi ustazah Aina. Tilawah peringkat daerah. Yalah, betul. Ya Allah, salah bidang. Okay, tadi Aina kata Aina pada umur 12 tahun masuk nyanyian Betul. Okay. So adakah Aina bawa sampai ke sekolah menengah, masuk pertandingan juga ke sampai di tilawah? Ya, betul. Saya umur 12 tahun tu baru first time masuk kan. And then bila dah form 1 tu kalau kita tak adalah cakap cikgu-cikgu kita boleh menyanyi tak macam tu lah. Tapi Aina macam try juga, macam go with the flow juga kan. Ada pertandingan menyanyi. So cikgu macam saya ingat lagi cikgu saya, nama dia Cikgu Noraini, kalau tak silap. Kalau salah boleh betulkan kat komen. Cikgu Noraini dia ajak saya masuk pertandingan dekat sekolah, and then saya masuk. Diorang semua terkejut macam ada penyanyi lah dekat sekolah ni macam tu. And then saya masuk, tak sangka saya menang. Okay. Lagu apa Aina nyanyi masa tu? Okay, sebenarnya saya memang ada lagu wajib kalau dalam pertandingan ni. Okay. Dia macam ada satu, orang kata kalau pertandingan je mesti kena menyanyi lagu ni. Kalau kat sekolah dulu saya mesti akan nyanyi lagu Awan yang Terpilu, Nimbai Zura. Kak ni. Itu lagu kemenangan saya. Aina, boleh nyanyi sikit? Tapi nyanyi sikit. Nyanyilah sikit. Kita tak pernah dengar masa tu kan. betul. At least kita boleh dengar bagi penonton dengar Lagu sekali. Selagi Ada Cinta dah pernah dengar dah. Awan yang Terpilu. Lagu Awan yang Terpilu. Okay. Sikit je. Sikit pun okay. Sepasang sayap tak terlihat, umpama mimpi yang
tersimpan jadi rintik hujan, menciptakan awan yang terpilu. Sedap doa. Sedapnya. Sedap doa. Rumah. Kita ada satu lagi lagu wajib. Okay. Memori Tercipta. Memori Sheila Tercipta. Sheila Hamzah. Itu pun lagu kemenangan kita. Ya Lagu Allah. keramat atau lagu lap. Ibaratnya lagu Awan Terpilu dan Memori Tercipta tu lagu tuah Aina di sekolah kan. Betul. Dua lagu ni memang kalau waktu awal-awal tu memang selalu kan dia banyak saringan kan. So lagu Awan yang Terpilu dengan Memori Tercipta itu dua lagu yang memang Wajib. Sebab tu bila saya baru-baru ni saya bekerja dengan Sheila Hamzah, saya berterima kasih dekat beliau sebab ada lagu tu untuk saya pergi pertandingan dulu. Okay. Aina, masa Aina menyanyi tu kan, ada tak reference yang Aina tengok macam macam paling common lah kan, Tok T orang tengok pandang dia sebagai seorang penyanyi yang suara sedap. Sebagai contoh. Masa Aina menyanyi tu ada tak Aina cuba untuk jadi sebagai aku nak jadi Tok T, aku nak jadi penyanyi sebagainya. Aina macam mana masa tu? Saya memang kiblat saya memang Tok T lah. Memang tak ada orang lain. Sebab mak saya pun memang meminati Tok T juga. And so kita orang memang kumpul semua CD. Time dulu kita ada VCD. So VCD tu untuk kita karaoke. Jadi bila kita masuk pertandingan tu dia boleh hilangkan suara penyanyi asal. So memang saya hampir semualah lagu-lagu beliau memang saya study sebab saya datang dari keluarga education tau, education background. Mak saya cikgu, arwah ayah saya seorang accountant. Jadi tak ada seorang pun ada background music. So saya pun tak pergi sekolah muzik waktu kecil-kecil dulu. So pelajaran saya adalah tengok Tok T je lah dekat TV, and then cuba tiru nyanyian beliau. Dulu kalau anda ada jumpa video-video saya lama, suara saya memang perasan lah pula. Tapi itulah kiblat saya. Sampai cikgu saya dulu, Cikgu Syafi, saya pun Cikgu Syafi cakap, macam Tok T suara kau macam tu kan. Macam saya cakap dengan cikgu, sebab memang dengar daripada kecil. So macam terikut-ikut. So bila lama-lama tu barulah orang kata bolehlah jumpa suara sendiri. Selama daripada kecil sampai besar tu memang Tok T lah. Ya, tapi sekarang ni kalau cakap Aina Abdul, one and only lah. Yes, siapa dalam. Sudah berdiri kukuh lah atas nama sendiri macam tu. Tapi seawal usia berapa Aina mengidolakan bidonita kita tu? Saya rasa dari kecil. Walaupun saya start nyanyi betul-betul masuk pertandingan umur 12 tahun. Tapi saya dah cuba-cuba menyanyi-nyanyi kat rumah. You know, ambil tudung-tudung mak saya, buatkan jadi dress. Itu memang saya suka berangan. So saya akan dengar daripada, saya rasa first persembahan beliau yang pertama yang buat saya macam, oh my god. Tu adalah momen Jerat Percintaan di AJL tu. AJL. Itu adalah momen yang saya macam, siapa ni comelnya, comel je ni, nak jadi macam dia macam tu. Tapi sekarang Aina sendiri dekat AJL kan. Alhamdulillah. Awak baku awak punya persoalan. Saya dengan kerusi ni sama, dua-dua keras. Okay, Aina, apa tu, pada tu Aina tengok AJL, tengok Tok T lah kan. Persembahan Tok T. Tok T. Okay. So pada umur 15 tahun kan Aina, ayah meninggal dunia. Betul. So lepas tu tugas tu diambil alih oleh ibu kan. Betul. Bagaimana Aina tengok ibu Aina mengambil tugas tu, jadi seorang ibu dan masa sama jadi ayah kan, untuk membesarkan Aina dan adik-beradik juga. Ibu memang, mak saya lah, saya panggil dia Ma. Ma memang berubah, tak nak kata berubah, tak tahulah. Tapi sebelum sebelum kematian arwah ayah saya selalunya bercerita pasal muzik ni dengan ayah saya. Even waktu dulu-dulu pun kadang-kadang mak saya pun kena marah dengan cikgu-cikgu lain. Mak saya cikgu. Dia pun kena marah dengan cikgu lain. Kenapa kau tak push anak kau kan? Macam tu. Mak saya kena letih lah. Tapi the moment ayah saya pergi tu, saya rasa macam ada satu semangat dalam diri beliau that beliau kata, dia panggil saya Yun. Yun nak jadi apa? Tak tahu, mungkin jadi penyanyi. Mungkin di situ bakatnya.
mak saya lah yang encourage saya pergi ke kelas vokal, hantar saya ke Wangsa Maju. Wangsa Taman Melawati. Taman Melawati Wangsa Maju kan? Dekat sana. So pergi kelas vokal apa semua. So mak saya macam flip. Saya tak tahu kenapa. Saya tak pernah pun ada conversation yang macam deep conversation dengan mak saya. So kita orang bukan jenis family yang kita curhat-curhat, tak ada. Certain family kan macam tu kan, we barely say anything dalam hati kita. Tapi mak saya macam, she just understood that itu yang saya nak buat. So mak saya terus macam, okay, let's go take vocal class. And mak saya cikgu, so dia akan nak saya belajar. Dia tak nak saya macam duduk kat rumah je, mungkin belajar sendiri tapi tak tahu apa yang saya buat. So mak saya encourage saya untuk belajar, and then sambung belajar music dekat college apa semua. Itu semua mak macam saya. mak ambil semangat arwah untuk. Betul. Dan saya tak tahu macam mana and how it happened. Saya pun kecil lagi time tu, mungkin saya tak ingat. So the moment ayah saya pergi je, beliau terus macam sambut semangat tu, and beliau yang lagi over dari saya. Mak saya yang sampai saya bergaduh dengan mak saya sebab saya cakap macam, "Mak, minggu ni tak nak masuk pertandingan." Sebab dulu memang kerap ada pertandingan kat mall-mall tau. Mall yang paling epic untuk saya adalah Terminal 1 okay. Terminal 1. Tak boleh, kalau saya sebut Terminal 1 ni, saya rasa macam budak-budak Seremban akan macam sebab Terminal 1 ni memang epic. Dia every week akan ada pertandingan. Okay. So pertandingan menyanyi. So mak saya akan hantar saya punya pernyataan. Every week, mana-mana kat pergi Nilai lah, pergi sampai Pasir Gudang pun saya pergi. Pergi dulu ABPBH ada buat pertandingan apa orang panggil bintang something lah. Tapi pertandingan nyanyian itu pun banyak kali saya masuk. So mak saya lah orangnya yang also dia juga reason kenapa saya masuk Wakopa tu, World Championship Performing Arts. Itu pun mak saya macam, kau kena masuk. Itu salah satu macam mana kau nak belajar overcome your fear. So saya pemalu kan. So saya macam malu-malu kucing tapi nak menyanyi ni. So mak saya asas saya masuk pertandingan every week, and macam tu lah. Kiranya lama lah. Macam maksudnya dia berterusan, dia punya support untuk push Aina untuk jadi yelah macam Aina sekarang lah kan. Okay, Aina, masa Aina kata tadi Ma hantar Aina ke belajar muzik. Selalunya berapa jam kelas tu? Macam Aina sekolah, lepas tu berapa jam? Kita akan gerak daripada Semban ke Taman Melawati around like 1 jam lebih macam tu lah kan. Jauh juga kan. 1 jam lebih macam tu, and kelas selama 1-2 jam macam tu. Sebab saya dengan cikgu saya rapat. So kita orang kadang-kadang saya duduk juga kat rumah beliau. Sebab saya memang suka lepak dengan cikgu vokal saya. So bagi saya apabila kita di luar kelas tu pun kita masih boleh belajar. So itu adalah momen yang bagi saya, bonding tu adalah yang membuatkan saya lebih faham knowledge yang saya belajar. And then saya ikut je cikgu saya. Saya memang orang kata follow rapat lah cikgu saya. And mak saya kadang-kadang akan hantar saya atau mak saya akan balik terus. Ataupun mak saya tunggu and then balik sama-sama. Ada juga time yang bulan puasa apa semua kan, mak saya tunggu hantar saya juga kelas. Macam-macam lah, macam-macam pengalaman lah. Itu semua momen kan, bila Aina ingat balik momen tu macam mana sekarang? Saya rasa momen tu mahal, and itu juga momen yang she is my first manager lah. Mak saya adalah manager saya yang pertama, and mak saya cakap sampai sekarang ni, kalau mak masih kuat lagi, mak akan ikut kau. Tapi mak saya dah tua, dah umur dah dewasa, dah 70 tahun. So mak saya follow melalui ini je lah, daripada social media. Apa semua. So kalau macam every time saya ada terlibat dengan pertandingan AIM ke AJL ke, mak saya yang akan dia akan record program tu dan tengok. And she will read all the comments. Jadi jangan tinggalkan komen yang tak best. Sebabnya bukan saya yang baca. Mak saya yang baca. Jadi kalau anda
faham je lah. Kalau macam tulis benda-benda yang menyakitkan hati tu, anda sebenarnya melukakan hati seorang ibu yang berumur 70 tahun. Betul. Jadi dia lain kan, kalau macam kita kena tu macam okey lah, tak apa. kita boleh macam, lagi. Yalah. Tapi bila ibu apa sendiri, orang tu kita sendiri yang baca tu, dia bagi efek dekat diorang. Itu yang membuatkan macam yalah, kalau tak ada benda yang baik nak lebih baik diam. Lebih baik diam je lah. Tapi itulah. Dengarkan lagu Aina je lah. Daripada komen yang bukan-bukan macam Aina kan sebagai seorang selebriti, asam garam lah. Asam garam selebriti nak kontrol benda tu. Okey Aina, masa Aina dah habis belajar. Okey, zaman sekolah. Last nak tanya sekolah. Masa SPM dapat berapa? Saya dapat Aina dapat berapa A je? Aina 5A kan? Okey lah 5A. Okey lah kan? Okey. Not bad. 5A hebat tau. 5A. So, jangan beritahu sampai saya beritahu saya lupa. Okay. Dulu kita SPM ada berapa pula? 9. 9. So korang faham lah. Yang half lagi tu yang aliran sains tu. Yang Aina tak minat lah. Yes. Okey lah tu. Yang penting kredit kan. Yang penting MAT saya lulus. Saya tak gagal. Itu saya bangga. Itu je target sebab MAT memang susah lah. MAT memang betul-betul susah. Betul. Okey Aina, lepas sekolah Aina buat apa? Ada kerja part time ke atau terus sambung belajar? Lepas sekolah lepas sekolah saya sebenarnya banyak bekerja. Sebenarnya daripada sekolah saya dah bekerja juga. Saya menyanyi dekat rumah orang kahwin. Setiap minggu saya akan ada, orang kata dah time tu dah ada show. Tapi show dengan tim saya lah. Ada grup Cat Lempong. Grup Cat Nama Lempong. grup tu Cat Lempong. Cat dia yang alat muzik Cat Lempong tu kan. So nama grup dia saya tak ingat apa, tapi diketuai oleh Cikgu Zakaria. Memang every week kita orang akan pergi ke wedding tu semua. Gaji tak besar pun, tapi seronok lah. Satu hari nyanyi sampai 20-30 lagu jugalah. Dekat kerja kahwin tu. Ya, tapi time tu memang suara ni macam lasak tau. Tak ada sakit langsung. Sekarang ni kalau 1-2 lagu dah sihat dah. So itu kerja saya. So habis sekolah tu pun saya sambung lagi dengan Cikgu Zakaria. Tapi dah ujung-ujung tu saya dah banyak mengajar choir. Bila saya dengan cikgu vokal saya banyak bekerja sebagai pembantu beliau dan juga mengajar choir dekat budak-budak sekolah. Sekolah Konvent Bukit Nanas. Tahu. Sekolah perempuan juga tu kan? Betul. Sekolah perempuan juga. Okey. Lama tak Aina buat? Daripada umur apa Aina start kerja tu? Kerja Cat Lempong tu. Cat Lempong tu daripada 13 tahun juga sebenarnya. Satu dah. Daripada form 1 juga. Form 1, form 2 sampai form 5, and then a little bit selepas form 5 tu, and then saya berhenti dah menyanyi wedding. Saya sambung menjadi tenaga pengajar. Dalam bidang vokal juga. Betul. Wow, awal betul kan? Awak 13 buat apa? Saya 30 buat awak apa? tangkap ni kan apa tu katak dekat longkang kan. Baik sikit. Tak ada Okey, tak. Okey, awal je. Okey Aina, yelah lepas habis zaman persekolahan kan masuk ke sesi alam yang lebih dewasa, sambung belajar di peringkat universiti juga kan. Betul. Aliran saya ambil muzik, music contemporary. Major in vocal, minor in piano. Okey. Universiti tempatan ke? Betul. Di UCSI University. Kat Ceras. Itu berapa lama tu Aina? Stands for apa? Universiti apa? University College apa je? Sedaya. Okay. University dia memang University College Sedaya International. UCSI. Okey. Kita nak tekan yang ujung tu international. Okey, masa ada reason kenapa pergi UCSI tu. Okey, cerita. Sebenarnya saya ni patut pergi ke Aswara ataupun patut pergi ke UiTM. Tapi sebab saya kurang penyabar, sebab saya tak nak tunggu diploma 2-3 tahun. Jadi saya pergi ke UCSI, cut short sebabnya saya buat foundation setahun and then saya sambung degree. Sebab waktu tu orang kata macam atas nasihat cikgu dan juga kawan-kawan, mak saya juga kata macam okeylah masuk UCSI. Saya pun tak tahu macam mana saya tersesat masuk UCSI tu. That time saya adalah seorang saja pelajar Muslim wanita dalam bidang muzik. Okay. So the rest are mostly Chinese and orang luar. Ada tak any moment yang
Aina tak dapat sedih lupakan. ke, lucu ke masa Aina belajar dulu? Zaman universiti. Bercinta lah. Bercinta lah. Okay. Dekat college adalah pengalaman macam-macam benda first time for me kan. So first time, sebabnya saya ni kehidupan saya boring. Saya daripada kecil sampai saya sekolah menengah, habis sekolah menengah pun hidup saya sentiasa belajar. Okay. Belajar. Waktu saya belajar vokal pun yang kawan saya adalah cikgu. Okay. Cikgu adalah best friend saya. So saya memang tak ada, I don't have a life. Saya tak ada life. Saya tak ada kawan-kawan nak huha-huha pergi mana-mana bukan, tak ada. So bila saya masuk college tu, I see colours. Okay. Macam kejutan budaya ke macam tu, Aina? A bit lah. Saya macam kejutan budaya juga. Saya macam, oh, this is how it feels to have friends. Time tu barulah ada mula-mula macam kawan. Ada dulu macam mungkin kawan dengan perempuan je kan. Sebab dekat sekolah perempuan apa semua. So macam dekat UCSI tu dah macam ada kawan lelaki juga semua. Dah tahu dah, this is how people berkawan. Sebab tu jugalah antara reason kenapa saya nak masuk college dulu. Sebab sewaktu sebelum saya nak masuk college tu sebenarnya saya dah ambil syllabus vokal yang agak tinggi juga. We call it ABRSM London. Itu adalah syllabus untuk vokal classical. Saya dah ambil sampai grade 8. Saya dah ambil, dah habis dah. So saya rasa ada orang cakap dengan saya macam tak payahlah masuk college lagi kan, macam buat kerja terus. Tapi saya rasa macam something is lacking in my life. Even saya nyanyi waktu tu pun tak ada feel. Saya pernah record satu lagu dulu waktu saya umur 18 tahun 19 tahun tu. Banyak kali saya record, sampai not joking sampai 10-20 kali saya record. Sebab saya tak tahu nak letak rasa tu macam mana. So saya I remember saya paksa mak saya, hantarlah saya pergi college. Nak berkawan, cakap nak belajar, nak berkawan. And then dekat UCSI lah. Every time first tadi yang Aina kata paling tinggi adalah grade memang grade 8 paling tinggi ke apa? Untuk vokal yang Aina ambil tu grade 8. But then dia ada juga diploma and everything. Tapi sebab saya nak, kalau saya belajar yang ABRSM tu, saya belajar seorang-seorang. Dia macam it's a syllabus that you take outside from school. So kalau saya belajar dekat college lain. So it's like I'm learning it twice tau. Tapi sebab saya nak ada kehidupan yang berbeza, that's what I chose. Dan momen yang paling tak dapat dilupakan, jumpa S ke? X lah. S lah. Kita tanya, mana tahu kan. Jumpa S lah. Okay. Biasalah, mesti kan semua kan. Kalau kat college lah is the best time to experience everything tu. Betul. And dekat college lah I experience my first true relationship, true breakup. So that's why lah UCSI and also college life lah. College life ni is the best time for me sebab di situlah saya discover that I can write a song. Di situlah saya menulis lagu-lagu yang anda dengar. So kalau tak pergi ke situ, saya mungkin tak akan jadi komposer. I will forever be a singer je. Okay. Kira-kira macam zaman di college tu yang membentuk Aina Abdul juga tu kan? Sangat. Sebenarnya Aina Abdul is college lah actually. Sebabnya sebelum tu saya Aina saja. I don't know any other personality yang saya nak inject dalam diri saya. So bila saya belajar college tu, saya ikut kawan-kawan saya pergi gig, buat persembahan. Dekat Cangkat tu semua memang muka saya selalu buat persembahan. And saya akan basking apa semua. So bila kita dah setiap malam, kita itu kehidupan kita kan, setiap malam. And then kita dah I just realised that this is what I should do. And then saya macam tengoklah ada certain artis kan, nama dia digabung dengan nama father dia kan. Dan itu yang membuatkan saya macam nak ubah juga. Saya punya persona saya tu Aina Abdul. So Aina and Abdul lah ayah saya. Cakap Aina tadi ada mention pasal gig kan di Cangkat bersama tu kan. Pub semua tu. Apa membuatkan Aina terdetik untuk menyanyi dekat situ? Dan mungkin orang ramai nak tahu range Aina gaji dapat berapa masa tu atau dapat bayaran berapa? Saya terpanggil untuk pergi gig tu, satu sebab saya memang ikut lecturer saya ikut kawan-kawan saya pergi gig. But the main reason was untuk sara kehidupan saya juga dekat KL. Because saya tak nak bebankan mak saya sangat. Mak saya dah cover a lot of things. And saya dulu pun masuk Mentor Legend dulu pun
kerana saya nak biayai college saya juga. So alhamdulillah saya dapat 100,000 dulu dekat Mentor Legend. I use that money to cover the cost dekat UCSI. So UCSI is a private college, so it takes a lot of cost. And tapi duit tu tak cukup. So sebab tu jugalah saya pergi gig apa semua. Untuk saya day to day basis tu nak makan apa, nak bayar sewa lagi, nak bayar sewa rumah. Itulah duit-duit yang saya guna, saya kumpul. Menabung untuk bayar. So gaji tak banyak pun sebenarnya. I think gaji paling masyuk pun kalau satu malam saya nyanyi RM300. Itu pun kalau saya dapat gig yang dekat tempat yang proper. Maksudnya it's a proper club or it's a proper restaurant. Saya mungkin akan dapat RM300. But the normal kalau saya nyanyi yang macam small show is based on tips. So kalau ada tips malam tu dapatlah. Kalau tak ada tips malam tu nganga je lah mulut. Nyanyi free macam tu. Aina bila bercakap pasal bernyanyi klub malam, tak ada tak stigma macam agak buruk sebab klub malam kan title tu. Ketika tu zaman tu 2017 macam tu, 2018. Waktu tu sebenarnya independent scene ni agak terkenal di dalam community itu kan. So kalau kita follow community tu, kita tahu memang banyak sangat penyanyi berbakat dalam tu. And we celebrate each other. Tapi ada juga tempat-tempat ataupun owner-owner tempat-tempat macam ni yang tidak membenarkan penyanyi berhijab untuk dapat job kat situ. Mungkin kerana mereka risau apa semua kan, ada sentimental isu-isu yang akan dibangkitkan, but itu adalah kekangan saya juga. Whereby saya susah nak dapat show waktu tu sebab saya bertudung. Ada juga tempat yang nak bagi saya show tapi saya kena buka tudung. So saya takkan nak buka tudung kan semata-mata nak menyanyi dekat situ kan. But that happened in my career. So saya rasa macam I'm also doing this, apa yang saya buat ni, apa yang saya perjuangkan ni juga untuk hijabis kat luar sana yang masih berada di orang kata club scene kan, yang masih ada dekat luar sana. I know some people that still doing and masih gigih lagi dengan gig independent scene apa semua. Teruskan perjalanan anda because tidak mustahil. Percaya pada rezeki lah kan. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah tahu. Islamik sangat. Okay Aina, macam Aina katakan tadi, ramai juga penyanyi-penyanyi yang berada dalam scene Aina buat gig tu kan. Ada tak masa zaman Aina tu, ada penyanyi sekarang ni yang dah popular, Aina jumpa masa tu, ada tak? Ada. Kita ada, kalau korang pernah dengar Elvira. Elvira. So, kan? Ni boleh ni record kan? Macam mana nama dia? Elvira? Ni Elvira kan nama dia kan? Nama band dia. Lagu apa? Dia masuk pertandingan kat TV3 juga. Okay, yang kawan Dina semua tu ke? Yes. Oh okay, I dah terkenal. Okay, Elvira. And then kita ada juga kalau dekat gig scene dulu kan. Dulu saya pernah tengok ni Midnight Music. Oh okay. Minat music. Saya tak anggut, tak geleng. Macam Midnight Music. Abang-abang tahu. Okay, abang-abang tahu. Abang ni band lah. It's a band. Midnight Music ada juga dulu. Sekarang dah menjadi ni dah masuk-masuk festival semua. So banyak juga sebenarnya artis sebenarnya yang sangat berbakat lah. Yang macam saya memang suka muzik-muzik indie. Dulu saya yang terbaru ni saya bekerja dengan Amir Jahari. So Amir Jahari pun datang daripada scene itu juga yang sama. So we relate a lot. Kita orang related. Banyak lagi lah penyanyi-penyanyi kat luar sana. So I really urge everyone untuk support this community. And kalau ada show-show dekat luar sana yang ada tampilkan bakat-bakat ni, pergilah tengok. Pergi sokong. Best. Okay. Yelah. Awak minat muzik? Saya minat muzik. Aina lah. Semua saya minat. Betul. Wow, betul-betul ni neutral. Okay Aina, boleh katakan mungkin dalam berbelas tahun atau 10 tahun Aina daripada Aina bercerita tadi tu kan. So lagu Sumpah membuatkan Aina nama Aina naik. Adakah segala halangan atau cabaran yang Aina lalui sebelum tu membuatkan itu berbaloi? Dia punya ni. Kalau tak ada susah tu saya takkan rasa yang manis-manis sekarang ni kan. Sebab saya percaya kalau kita senang naik,
senang juga kita dilupakan. Dan kalau kita susah, perjalanan tu susah sangat, Allah mesti nak bagi something besar. And saya percaya benda tu. And mak saya pun encourage saya untuk teruskan perjalanan kau. Jangan stop, jangan, you know, jangan, don't get in your head. Orang kata, bila kita macam sedih tu, jangan duduk dalam fikiran you tu lama-lama sangat. Tu benda mak saya selalu ingatkan. Aina, sebelum lagu, ialah lagu Sumpah tu memberikan tuah yang besar untuk you sampai you dikenali sampai sekarang ni. Tapi sebelum nak sampai ke tuah lagu Sumpah tu, ada tak titik macam enough lah, macam 10 tahun ni aku struggle ni, macam banyak sangat. Even saya nak keluar dengan lagu Sumpah tu pun sebab orang suruh saya tulis lagu Melayu. Saya bukan belagak, tapi waktu tu memang saya, selepas Mental Legend tu, memang saya macam jauh daripada industri ni. Sebab saya tak dapat show, saya tak, memang orang kata sendu lah. Memang tak ada apa-apa, there's nothing really exciting happening dalam hidup saya, membuatkan saya macam saya nak sambung balik study, saya sambung habiskan degree, saya nak kehidupan yang lain. Sebab saya rasa macam orang tak boleh terima saya. Anything that I do pun, macam mana saya nyanyi sekalipun, orang tak nampak juga usaha saya kan. So akhirnya saya jumpa balik dengan kawan-kawan lama saya. Kawan-kawan sebelum saya masuk mentor dulu. Kawan-kawan ni adalah kawan-kawan yang mereka ni adalah kawan-kawan yang sampai sekarang masih ada dengan saya. They are part of my Aina Abdul Entertainment dah sekarang. Dulu kita orang sama-sama belajar-belajar menyanyi nasyid apa semua. Main-main je dulu kan. Tapi tak sangka sekarang mereka semua dah dalam sebahagian daripada Aina Abdul Entertainment dalam music punya department. So mereka lah yang encourage saya, Aina buatlah satu lagu ballad. Sekarang tengah trending lagu ballad. Saya ingat lagi time tu lagu-lagu yang agak terkenal juga lagu Wania Serita. Dengan betul. And also lagu Hakim Rusli, lagu Tajul. So saya pun macam okay lah, kita cubalah, walaupun saya rasa macam saya mungkin tak pandai sangat. Orang kata macam kita ikut-ikut lah kan. Okay, pun buatlah lagu Sumpah lah saya buat. And then saya hantar saya punya demo tu dekat arranger saya, and arranger saya arrange apa semua, record, and fast forward, very fast things happen. Proses dia sangat cepat. And saya masuk ke muzik-muzik, I gather back my fans yang daripada Mental Legend dulu, dah berapa kerat je tinggal, but we gather selalu juga untuk undi. So of a lot of things, the fans, it's a song, keadaan itulah. Allah memang beri saya peluang kedua yang sangat baik lah. Okay, macam Aina katakan tadi, macam lagu-lagu ballad kan, lagu-lagu ballad Melayu kan. Sebenarnya Aina consume genre yang macam mana, yang betul-betul kalau betul lah Aina betul nak follow? Entahlah. Rock. Nasyid mungkin. Saya pernah ajar nasyid tau. Ya ke? Okay. Saya pernah ajar kumpulan nasyid dulu. Waktu macam tak ada kerja nak buat tu kan. Saya ada mengajar satu kumpulan nasyid. So saya boleh katakan kalau just the real Aina Abdul, saya it's very tricky. Saya pun kadang-kadang I think Aina Abdul is just a whole visual punya package lah. Regardless whatever genre yang beliau nyanyikan, apa yang anda tonton live tu, okay, that's her. She's a performer. Itu yang saya nampak. Sebab saya melihat Aina Abdul ni bukan sebagai, she's not a person. She's not a person. She's a character yang saya bina dengan tim saya. So whatever saya pergi kerja, I'm being Aina Abdul. Tapi saya habis je kerja, I'm not her anymore. Saya Nurul Aina. So I will always see her as someone that I look up to. Aina Abdul adalah persona ini. Macam sekarang ni saya Nurul Aina je. Saya Nurul Aina janji je. Sekarang. Janji. Okay Aina, apa perbezaan Aina punya persona dengan Nurul Aina? Apa tanya manager saya lah. Apa yang paling orang kata tu paling obvious lah. Macam mana Aina nak twist benda tu, macam okay, now aku is Nurul Aina. Interesting ni, kita nak tahu. Sebab macam hari ni kasut Aina Abdul je. Tapi sebab
she tak ada mic hari ni kan. okay, So tak lengkap dah jadi Aina Abdul. So hari ni Nurul Aina je. So perbezaannya I think benda yang paling ketara sekali adalah apa sih ya? Dia macam automatic Aina macam. Dia automatic. Basically keluar je. I mean the moment saya masuk dalam kereta saya tu saya dah separatekan entity tu. Sebab Aina Abdul ni is very kalau betul-betul mengenali Aina Abdul seorang yang macam perfectionist. Everything pun nak kena punctual. Punctual. Everything pun nak kena perfect, dah kena ready. She doesn't like surprises. Dia tak suka surprise. Kalau contohnya saya ada kerja pukul 1, tiba-tiba manager saya cakap pukul 10 kena pergi dulu sebab ada kerja lain. Saya akan the Aina Abdul yang korang tak tahu tu, dia akan macam mengamuk. Tapi tak adalah macam kenapa ni? Macam tak adalah. Cumanya she's very serious. She likes things to be planned. Tapi kalau Nurul Aina tu she's very laid back. Dia whatever, she's whatever girl. Dia boleh je nak lepak kat mana-mana pun boleh. Actually Aina Abdul pun okay je bab tu. Cuma in terms of stage tu je. Stage presence tu, and when it comes to work, she likes everything to be planned. Kalau dia tersasar sikit pun dia akan buang muka. Okay, faham. Okay. So she kena pada cover tau. Tapi janganlah benci saya pula lepas ni. Lepas ni orang tengok Aina dekat TV kan, tengok muka Aina. Okay ke tak ni? Semua okay. No, you cannot tell. Dia orang tertentu je boleh baca. Okay, Aina. Sekarang ni alhamdulillah nama Aina memang telah dikenali. Memang career Aina tu memang sekarang ni cakap nama Aina Abdul orang kenal. Sudah mampu berdiri utuh lah ibaratnya dengan artis-artis grade A di Malaysia ni. Betul. Tapi lah andai katalah kan rezekinya tu. Rezeki tu bukan macam sekarang ni kan. Aina buat apa sekarang ni? Apa plan Aina sebenarnya? Saya mungkin cikgu seorang guru vokal. And then mungkin saya lecturer. Sebab saya antara reason juga kenapa saya ambil degree ni, sebab mak saya dia cakap kalau dalam bahasa mudahnya mak saya cakap macam ni je, kau tak naik-naik kau jadi cikgu je lah. Itu last choice lah. Ya, sebab itulah saya ada degree apa semua kan. Untuk saya macam kalau apa-apa yang berlaku, at least I have my degree. Ada backup. Faham. Tapi still berkaitan dengan music lah kan, cuma di belakang tabir lah macam tu. Mungkin kalau tidak music, saya mungkin jadi dalam bidang fashion ke. Dulu pernah ada impian juga macam nak ada bisnes tudung ke, bisnes baju ke. Still berlakon dalam drama Tujuan. Lucu Aina kalau ingat momen tu tau. I hate that. I really hate that. Ini bergurau tau. Tapi Aina ada tak baca komen orang cakap kenapa pakai tuala dekat kepala kan, turban tu? Saya tengok video-video tu sebab tiba-tiba macam resurface. I don't know why fans saya buat saya macam ni. Saya macam saya sampai cakap dengan manager saya macam, apa yang aku fikirkan ni? Ketika Allah, itu kan, who styles me? Tapi sebab diri sendiri yang style diri sendiri tau. Tapi masa tu trend kan pakai turban macam tu kan. Dia trend lah. Tapi trend tu buang tepi namanya. Tapi Aina pada waktu tu memang kalau orang tengok pun normal je. Cuma biasalah bila orang ingat balik. Tu bila I rasa masa zaman tu okay. Bila sekarang okay. Masa tu trending. So sekarang ni trend dia dah lain. Tak ada orang follow style tu, okay? So dia tak trending. Kita cuba jadi trendsetter. Tapi yelah, kira Aina berani lah. Orang kata semua ada perjalanan. Betul? Kan everyone start somewhere. I don't know where I start. Tak apa. Tapi rasa tu akan jadi forever lah. Situ lah kot. Tak apalah, orang nampak evolusi Aina kan. Masih tak lucu benda tu. Lucu. Warna-warna purple kat kepala tu. Okay Aina, of course bila dah jadi selebriti ni,
ada komen-komen negatif, baik daripada pemakaian, daripada segala-galanya. Lepas tu lagi satu yang mungkin few months back yang bila Aina pergi Paris tu, orang kata pakai, kenapa lah pakai baju ni, tapi tengah-tengah panas pakai baju tebal. Macam mana nak kata benda tu agak Saya minor je kelakar lah dengan benda tu. Saya, Ha. sampai sekarang kalau saya akan gelak. Okay. Pasal yang Paris tu saya akan gelak. tak macam tengok macam normal je sebenarnya. Tapi itulah orang kadang-kadang bila komen ni dia macam kalau tak ada isu, diorang adakan isu kan. So selain benda tu, apa lagi komen atau isu yang diorang make big fuss out of it? Ada tak yang Aina paling ingat sekali? Paling ingat sekali sebenarnya isu yang tu lah, yang the recent one itu yang paling saya terkejut. Sebab benda tu terlalu ambil serius. Benda tu terlalu diambil serius oleh netizen, and saya pun tak faham kenapa. Maybe I think macam saya ni jenis optimis. I'm trying to find the good in everything, walaupun keadaan tu kadang-kadang macam as it is dah. Tapi saya rasa macam ni je lah. Mungkin diorang bosan. So diorang perlukan hiburan. Jadi Aina Abdul lah hiburan diorang untuk diorang kecam time tu. But it's really funny untuk saya sebab saya memang panas, to be honest. Untuk saya clarify kan kat bulan ni, it was hot dekat Paris time tu. Memang panas gila. But anything for the gram, okay? I nak dapat stylo. Takkan I nak, I nak ambil gambar. Paris, betul yes. lah. I nak OTD dekat yang keramik tu. So I want to look cool. Walaupun sebenarnya pendapat netizen dan orang-orang sekeliling tengok saya semua sama. Dia tally. Okay, dia macam dekat Malaysia orang komen macam tu. Dekat orang dekat Paris tu macam faham Minah ni pakai baju sejuk kan. Tapi kita nak nampak style whatever lah. Sebenarnya memang panas lah rasanya. Panas memang menitik-nitik pun lupa belakang. Lepas tu Aina tukar baju ke pakai baju tu? Stay je. Yelah, lepas tu nak tangkap gambar. Si gagah lagi. Demi content. Content. Aina bercakap pasal fashion juga kan. Ibaratnya macam you adalah translator juga kan pada fashion. Macam mana keberanian Aina untuk carry benda tu at the first place? Untuk berani tampil lain daripada yang lain. Saya rasa betul-betul ketika momen yang sumpah tu lah, sumpah AJL tu. Tapi itu pun actually the clothes itself dia taklah gila sangat, tapi the persembahan itulah kan, orang kata efek darah itu dekat baju tu yang membuatkan benda tu satu seni yang sangat besar. So bagi saya momen tu adalah momen saya realise that I only have this one chance. Saya mungkin tak dapat masuk AJL lagi lepas tu. Sebabnya saya masuk AJL time tu pun CP dah saya rasa. Nama saya yang nama terakhir diumumkan. So saya kira macam at that time pun saya dah late 20s. Kira umur-umur yang macam dah lambat juga untuk berada dalam industri ni. So saya kira bukannya dapat masuk AJL lagi mungkin, and people might forget me after this. So baik kita buat persembahan yang people will remember forever. Itu memang benda yang saya manifest dengan tim saya. I just want to make the most memorable performance so that semua orang akan terus lock dalam fikiran dan hati masing-masing that Aina Abdul exist dekat Malaysia ni. So alhamdulillah benda tu jadi doa, and doa tim saya juga, and thanks to them, diorang asah saya untuk macam bagi lagi keluar lagi. Saya bekerja dengan few different stylists. I work with Nas Living Style, I work with Abu, I work with Bidin Khairul, I work with Midi, apa lagi, and so bila saya bekerja dengan banyak orang yang otak diorang ni kreatif, so secara tak langsung saya pun dapat semangat mereka tu. Saya rasa macam saya nak ambil semangat diorang and pakai baju tu. I want to own it. I want to own the dress, and whatever orang kata pelik ke apa ke, at least I make a statement. Betul. Saya pun nak celebrate local designers, because most of the baju-baju yang anda tengok, yang anda lihat, yang saya peragakan, yang pelik-pelik orang katakan, yang unik-unik tu semua local designers. So saya nak angkat martabat diorang juga. Secara langsung ialah diorang pun dapat berkarya kan. Betul. Orang-orang fashion ni melalui Aina Abdul. Betul. Okay, Aina, dalam sepanjang Aina join AJL ni kan, ataupun selain pada AJL, mana-mana anugerah ke acara, momen apa yang paling Aina rasa paling besar sekali, tapi yang saya ingat lah yang Aina naik bas tu. Tu untuk ABP. Itu ABP. Itu yang paling saya ingat bagi Aina sendiri.
I rasa mana yang paling impactful sekali? Wow. Yang paling orang akan ingat lah. Tapi Aina rasa, sebenarnya yang ni Aina rasa paling impactful. Ada tak? Dia ada satu impact untuk netizen, satu lagi impact juga dalam diri saya. Dia dua penampilan yang saya fikirkan. Satu adalah penampilan saya di APPBH memakai baju gegasi tu. Blazer besar tu. Blazer gegasi tu, whereby saya naik lori sebenarnya. Okay. Lori Luxina. Yalah, betul lagi betul. Itu dan kita nak cerita ke pasal Sila. Ramai nak tahu. Saya sebenarnya saya memang sangat ambitious lah tahun tu. Sebabnya orang kata kita kan kerjaya kita kan ada tamat tempoh juga kan. So saya rasa macam okay, this year saya nak all out, saya nak pergi APP and I want to do something crazy. So lori tu adalah watak tambahan di hujung-hujung baru benda tu tercapai. Sebab saya sendiri cakap yang baju ni muat ke nak masuk dalam kereta kan. And then kita orang macam gurau-gurau je lah, naik bas je lah semua kan. I cakap I pernah nampak lori Luxina orang pakai tau. Macam orang macam kalau nak bagi hadiah kereta ke apa kan. Yang tu. Okay. So saya rasa macam why not kita duduk dalam tu. Dan betul-betul dia buat. Malu tau sebenarnya. Itu dari mana ke mana tu lori tu? Dari time tu kita buat kat IB kan. Dari hotel Sunway Putra Mall tu, Sunway Putra Hotel ke IB. Ya. Malam pula jam pula tu. Korang hanya nampak yang apa ni, dia nak viral. I malu tau sebenarnya. Ada story behind it ke yang you macam rasa macam ni? Ya, ramai orang tak tahu. You tak pernah share kat orang pun. Ada ke? Contohnya. Malulah. Ceritalah sikit. Apa ni, macam ni, kita nak buat satu kelainan tu pun perlukan keberanian kan. Betul. So saya memang berani mati je on that day. Sebab saya fikir dalam lori tu semua ada team saya yang I have everyone that I love in the lorry. So saya rasa macam tak apa, kita bawa semangat ni sama-sama. Tapi kalau saya seorang kat dalam tu mungkin saya tak akan keluar. Saya mungkin akan tutup. Kalau ada lansir, saya tutup lansir tu. Tapi sebab ada diorang semua, so buat saya rasa macam tak apa, benda ni seronok. Sebab saya tahu saya akan buat semua orang gelak on that day. Semua orang akan semua senyum tengok saya. So it's okay. Benda tu pun pahala juga kan. And itu adalah penampilan yang saya takkan boleh lupakan. Dan yang kedua, apabila saya masuk ke pavilion dengan baju, orang kata baju tong sampah orang kata. Baju warna KL hitam. Fashion Week KL Fashion Week untuk berhati. Okay. Saya pakai baju warna hitam tu, itu pun momen yang memberi impactful kepada netizen. Saya tengok balik kan, saya macam gigihnya kawan Abdul. Panas lagi. So you ada that feeling after you tengok? Yes. Then afterwards tu baru saya menjadi manusia. Sebab waktu tu tak jadi manusia. Itu bukan manusia tu. Itu siapa lah. Tak tahu tu siapa. But apabila saya dah habis je momen tu, masuk dalam kereta, dah lemas tau. Saya dah hampir lemas kat dalam busana tu sebab dia terlalu tebal. And saya macam dah tak boleh nak bernafas. So saya suruh pembantu saya koyakkan je belakang tu. Terus macam tu je. Bila dah tengok dah release footage apa semua, dah post reels, I realise that wow. Saya nak tahu je siapa yang berani pakai baju tu pergi pavilion. It's pavilion. Tapi tak apa, orang kata masa tu kan Fashion Week, semua nak fashion kan. Tapi perasan tak di sebalik fashion aneh dan unik sebenarnya macam memberi artis-artis lain juga berani untuk. Kalau sebelum ni saya perasan Hakim Rusli dan Noki lah, dia cakap bila kalau macam dia orang pakai pelik-pelik, cakap I macam ambil aura Abdul. Secara tidak langsung macam artis-artis lain pun semakin berani untuk berfashion juga kan. Yeah, that's good. Saya ada terbaca juga tu. And benda tu lah yang saya antara orang kata dakwah dalam industri ni yang saya cuba nak tampilkan adalah saya nak semua orang untuk berani menjadi kreatif. Bukan sekadar untuk orang kata nak still the limelight ke apa ke, tapi kena ingat industri seni ni, penggiat seni ni, inilah rezeki kami, inilah pintu rezeki kami. So
sometimes we also have to do things out of the box untuk bagi orang ingat kita semua kan. And it's susah sebenarnya nak menjadi lain. Nak menjadi orang kata nak unik, nak menjadi lain tu susah. So saya kira elemen fashion ni adalah satu elemen yang banyak membantu saya lah, yang shape Aina Abdul ni as a whole. So I'm really happy sebab saya nampak sebenarnya banyak artis-artis kat luar sana yang we can see the effort. Even sebagai host sekalipun saya nampak dah effort tu. So saya rasa macam wow, so interesting industri kita sekarang. And saya tengok banyak anak-anak muda sekarang, especially graduate UiTM semua, yang kita tengok baju-baju diorang viral kat TikTok semua, and they think out of the box. Saya tak rasa benda tu entirely because of me. I feel like benda ni memang sentiasa ada dalam industri, cuma mungkin kita nak ada satu yang spark balik benda tu kan. And I'm so happy I get to be one of them lah. Okay, last question untuk yang pertama ni. 2 soalan. Macam tadi Kak. Baju paling mahal Aina pernah sarungkan. Oh. Dia tak nak reveal harga pun tak apa, just bagi tahu which one je lah termahal. Yeah. Oh. Saya rasa termahal adalah Sudah. Actually semua yang tak adalah semua. Basically baju, saya boleh katakan baju yang termahal adalah baju Terus Hidup AJL, and then Sudah AJL. Dua baju ni. Okay, mana satu yang paling favourite antara dua ni? Terus Hidup. Terus Hidup. Okay. That's my favourite. My favourite performance, my favourite baju. Because everything just nice on that day. Dapat menang. Yeah, perfect night orang kata. Saya macam juara dan vokal terbaik malam itu. Tapi itu lah membuatkan orang, yelah, every time kalau ada BBBH ke atau event besar macam Agile ke, orang kata nanti-nanti. Yang orang akan nanti-nanti adalah Aina punya performance dan juga apa yang Aina akan pakai malam tu, dan juga yelah apa orang kata tu props yang dia akan ni kan. Okay, itu untuk part yang pertama dengan Aina, banyak yang Aina kongsikan kita. Tapi kita ada juga video di yang part yang kedua. Kita jumpa selepas ini video yang kedua. Bye-bye.